Kota tinggi. Halo guys, assalamualaikum. Oke guys, hari ini kita viral dekat TikTok guys. Sampai tak cukup meja, full. Kalau korang tak percaya, kita tengok depan ya. Kita bermula dari sini. Boleh bang. Oke, semua makan ikan ya. Tengok. Ini, kita tengok. Tapi masalahnya meja tak cukup guys. Semuanya makan ikan, tengok. Ikan belum sampai. Ini semuanya bungkus, abangnya bungkus. Meja tak cukup, macam pasar malam guys. Macam hari raya. Tu tengok guys. Tepi ni ada, abang ni ada. Tu makan ikan, abang ni pun makan ikan. Kat ni meja tak ada, tepi tu ada. Tu. Okay guys, siapa-siapa yang nak makan ikan cakap murah, sedap, berbaloi boleh datang sini. Kat mana? Dekat sini guys. So, restoran Yaino, Latok 5, YNUR. Boleh search kat Google kalau tak jumpa. Yup. Okey, orang panggil. Woohoo. Ni akak ni mau makan ikan. Tengok ikan ni makan. Sedap, alhamdulillah. Terima kasih. Ya bang? Kutia terdapat lagi? Kutia apa bang? Kutia basah. 2. Satu yang udang, satu yang biasa. Ya tengah buat Kejap bang, sorry lambat Orang tengah ramai bang. Apa kak? Hari-hari, tapi tak tentu kadang-kadang cuti juga. Sebulan tu ada cuti 2 kali. Ya kan ada? Dari kota ke sini tau. Kota tinggi? Tadi saya ada komen dekat TikTok je. Iya ke? Oh, ya tak perasan. Okey kak, makasih kak. Sama. Ni berapa ni? Set yang viral yang murah-murah tu. Memang berbaloi. Kalau kedai-kedai lain tak dapat harga RM28 tak dapat. Ni set sekali tom yum, telur, ikan, nasi putih 2, satu set. RM28 sahaja. Okey. Boleh datang. Restoran Yaino, Taman Sentek, Belatok 5. Kursi cukup. Kuah ikan habis. Bel. Ya, balik lemon panas. Abang nak dulu bang? Meja kosong tak ada. Ada meja? Ya. Okay guys, jemput datang. Mari murah-murah, meriah. Bye bye. Assalamualaikum.